Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni hari Jumaat. Minggu pertama PKP. Okay, untuk siapa yang belum like Facebook kami, boleh like dulu dan share live ni. Kita ada tips yang menarik untuk hari ni. Topik kita barangan yang wajib untuk berpantang. Betul, kan? lagi-lagi zaman sekarang ni zaman PKP, ramai ibu-ibu yang kena pantang sendiri, tak ada orang teman kan. So hari ni kita nak share tip best. Tapi sebelum itu, pemenang semalam. Kita nak umumkan pemenang bertuah untuk live semalam. Okay, jom kita tengok siapa je punya pemenang ni. Okey, siapa pemenang dia? Ada ke pemenang dia? Okay, Ada. Okey, kita bacakan pemenang dia. Pemenangnya adalah Puan Nurul Ain. Okey, tepuk tangan sikit. Terima kasih Puan. So boleh yang lain ni boleh komen juga dan boleh share. Kita bagi pemenang untuk berapa ramai yang share. Dan hari ni dapat hadiah apa Zari? Hari ni menariknya. Hari ni best kita sangat-sangat. ada banyak hadiah sebenarnya kan Puan? Betul. Okey, yang pertama saya nak tunjukkan. Ni adalah bengkung 3 saat dari Razowa. Harga berapa tu? Harga sebenarnya RM85. Best tu. Harga retail price dia RM85. So hari ni kita nak bagi free sahaja. Free gift sahaja. Syarat dia kena share live ni dan like Butik Tatih, okey? Page Butik Tatih ni. Okey, dan itu hadiah yang pertama. Kita Hari ada ni hadiah bagi 3 hadiah. Untuk 3 pemenang berbeza lah. So kita ada masa lagi, boleh share dan serap banyak mungkin. Hadiah kedua tu apa Azhar yang kita bagi? Apa dia? Jom kita tengok. Bagi tengok mana hadiah kedua. Jom menyorok sikit. Ni dia. Ini adalah Pos Mama. Pos Mama ni adalah makanan wajib selepas berpantang. Harga RM90. Itu RM85. Ini RM90. Mahal kita punya hadiah hari ni. Hadiah hari ni. Dan hadiah ketiga Zarin adalah ni minyak tenang. Minyak tenang. Ini memang favourite minyak saya. Harga RM43. So kita ada 3 pemenang. So 3 pemenang boleh dapat 3 hadiah ni. Setiap pemenang akan dapat 1. So siapa share share terbanyak untuk hari ni, kita akan bagi. Kita akan PM ke pemenang tu. Okey, untuk pemenang yang tadi tu kita akan PM juga untuk kita ni lah bagi hadiah. Okey, ada yang tanya tajuk apa hari ni? Tajuk kita hari ni barang wajib ketiga berpantang. Betul. Dan kenapa kita pilih topik ni? Sebab ramai sangat ibu-ibu kat luar sana yang musim PKP ni terpaksa berpantang seorang. So bila pantang seorang, bayangkan Zarin, sebelum ni kita berpantang, mak datang, ayah datang, kakak datang, makcik datang, nenek datang, semua datang. Tapi kali ni kita berpantang, kita seorang-seorang. Dan lagi-lagi kalau anak pertama, kalau boleh hantar kampung tak apa. Kalau kampung kat Sabah, kat Sarawak, dah berapa kali nak kena swabnya. Dah lah anak pertama, lepas tu tak ada pengalaman pula berpantang. Dan tak ada orang bantu kat Sabah. Jadi kami di Tatih hari ni nak bantu ibu-ibu ni. Kita bagi tips mudah macam mana nak pantang dan apa yang wajib ada ketika pantang. So boleh share lagi. Terima kasih sangat, ramai sangat yang share ni. Thank you so much. Dan boleh kita mulakan tak? Sebab topik ni best. Dan yang share tu jangan lupa hadiah kita best hari ni. Kita ada bengkung Razowa, kita ada Pos Mama, dan ni kita ada minyak tenang. Okey. So Zarin, apa Zarin nak tahu? Okey. Sebelum tu kita mestilah nak tahu kan berpantang ni apa sebenarnya berpantang ni. Berpantang. Okey. Berpantang macam saya sendiri. Zarin rasa dah berapa kali saya pantang? Kena kira berapa, 4 kali sebab dah ada 4 anak kan. Actually saya pantang 6 kali. 6 kali. Sebab saya ada lagi 2 anak. Tapi yang seorang tu gugur, seorang lagi tu meninggal. So saya pernah pantang tanpa baby. Nak rasa kalau boleh jangan rasa lah, memang tak best. So saya dah 6 kali pantang. Masa pantang anak pertama, saya ni degil sikit tau Zarin. Mak saya ni memang very strict. Mak saya anak 7 orang. So badannya sampai sekarang cantik lagi. Sebab dia memang sangat strict bab berpantang. So masa mula-mula first baby, dia suruh pantang, saya buat tak tahu je.
Sebab kita masa tu muda. Lepas tu kita rasa badan kita sihat. Lepas tu so kita duduk diam. Kita boleh duduk diam. Lagi-lagi orang yang dah biasa aktif keluar sana sini kena duduk diam. Memang susah. So bila semua orang lagi kerja, saya start lah berjalan lah, nak start kemas rumah lah, tak dengar cakap kan. Kita tak senang duduk lah ni. Tak senang Mesti duduk nak sebab bergerak. mak kata duduk je kat katil tu, jangan gerak-gerak. So kita rasa benda tu susah, benda bebankan. Kenapalah kena pantang. So lama-lama lepas saya dah lalui 6 kali pantang, baru saya sedar yang pantang ni penting sangat-sangat. Sebab yang bestnya dalam bila kita tengok balik, orang Melayu ni memang terkenal dengan pantang. Orang Melayu, orang Cina, India pun ada juga cara pantang mereka. Tapi Melayu ni bangsa Melayu ni, tamadun Melayu ni memang sangat pentingkan pantang. Kenapa? Sebab wanita dalam institusi keluarga Melayu sangat penting. So kalau wanita ni sakit, memang susah kita. So keluarga, ayah ke lelaki dalam keluarga sangat pentingkan wanita dan sangat menghormati wanita. Jadi mereka nak pastikan wanita ini sihat untuk terus dan hidup lama. So bila kita tengok banyak orang kata alam Mak Saleh tak pantang pun. Tapi betul sebenarnya banyak kajian tunjukkan bahawa dekat luar negara bila diorang tak pantang, hari ke-7 diorang dah pergi shopping kat Walmart lah semua, diorang mengalami kadar depression, postpartum depression yang tinggi. Dia macam depressed. Sebab apa? Sebab dia tak cukup rehat. Oh, maksud dalam erti kata kalau bahasa Melayu meroyan lah kan puan, betul tak? Meroyan ataupun yalah meroyan lah tu. Betul. Dan ramai orang daripada bangsa lain ataupun Mak Saleh sendiri pun diorang dah mula kaji tentang pantang Melayu ni sebab dan mereka dah start cari barang-barang ni. Dan Zanin tahu tak, produk-produk pantang ni bukan hanya banyak terjual dekat Malaysia. Sebenarnya dekat market luar macam kat Hong Kong, dekat Vietnam, dekat UAE, dekat Dubai, orang dah start cari pantang Melayu. Sebab mereka tahu yang orang Melayu ni memang terkenal dengan satu budaya pantang yang bagus. Vietnam kira pun macam kita ni expert lah. Gitu. Yes. Dan orang Vietnam pun cari apa-apa barang pantang Melayu ni. Sebab diorang kagum dengan kita punya budaya kita ni. Dan sayang kalau orang kita sendiri tak berpantang. Dan saya sendiri, ini pengalaman saya sendirilah. Macam mana saya sedar pantang ni berkesan, berguna. Sebab sebelum ni kita tak rasa sangat tau. Masuk anak bila dah 6 kali pantang, baru terasa memang betul lah pantang ni menguatkan badan. Masa muda kita tak nampak sangat sebab kita nampak kesan dia. Tapi dah masuk umur 30-an ni, lepas berpantang anak saya yang kali ke-6 saya pantang ni, lepas pantang memang saya rasa segar. Rasa badan kuat dan rasa badan bertenaga. So pantang ni adalah satu proses antara lepas bersalin sehingga 44 hari, di mana wanita perlu jaga makan, buat sesuatu aktiviti tertentu, seperti bertungku, bermandi herba, macam-macam nanti kita terangkan lebih lanjut. Dan dia perlu berehat cukup, perlu makan, ada jamu perlu makan selama 44 hari. Selepas itu dah habis pantang tu, dah penutup pantang tu, dia dah boleh jadi seperti biasa. Kira dia cepatlah pulih kan macam tu. Ya, dia cepat pulih seperti biasa. Sebab itu kita memang sangat tekankan pantang walaupun dah moden. Sebab saya dulu belajar biologi, sains. So, bila pantang macam apalah, kita belajar pun dalam biologi ada pantang-pantang ni kan, apa benda lah. Tapi bila kita alami sini, bayangkan masa hari pertama saya bertungku, saya cerita pasal tungku je dulu. Masa tu bidan ni pandai je, so saya pegang, cuba pegang perut. Memang saya pegang rahim, saya rasa macam ni, pegang besar. Kita boleh rasa rahim kita boleh besar. rasa rahim. And then lepas tungku 7 hari, cuba apa tu rasa rahim. Memang saya rasa rahim tu kecil. Menunjukkan dia bantu lah. Kecut tu rahim tu dengan bertungku ni dengan lebih cepat, lebih sihat. Cara yang betul dia pelan-pelan, slow dia tungku, darah semua keluar, rahim kecut dengan betul dan dengan mudah. So taklah angin masuk dan dia baby besar tau. Kita rahim kecil, bila ada baby rahim membesar, kemudian dia kecil balik. Kalau dia tak kecil, itu yang kita selalu sakit badan. Macam tu. Nanti ni bagus sangat untuk mak-mak yang first time. Nanti boleh rasa. Saya mungkin sebab dah 6 kali saya dah expert dah. Saya dah biasa, macam ni besar, dah jadi kecil. So lepas dah 6 kali lalu, so saya dengar cakap mak saya lah. So maksudnya kita memang kena ikutlah berpantang ni sebenarnya. Kena ikut nasihat petua orang tua-tua sebab diorang dah pernah lalui berpantang ni.
So itu yang kita perlu tahulah kan dalam berpantang. Betul. Dan ramai orang cakap juga Zani, alah macam contoh orang tua tak bagi kita minum air banyak, tak bagi makan sayur. Ada pantang yang kita macam sebab bila kita belajar punya air penting untuk penyusuan. So pantang kena minum air betul. Tapi ada juga yang sebenarnya memang betul bagus. So kita kena bezakan pantang mana yang betul, pantang mana yang kita kena ikut, yang mana yang kita boleh, kita dah belajar kita boleh skip lah. Okay. So hari ni kita nak share lah pasal pantang ni. So okey ke Zari so far? So far saya okey. Okay. So apa yang Zari nak tahu pasal pantang ni? Okay, so macam barang wajib yang kita kena ada semasa berpantang? Barang wajib, okey. Dia kalau ikut tradisi Melayu, dia ada dalam 5 elemen. Elemen pertama adalah elemen kita pakai minyak, oil. Minyak macam minyak baby, minyak urut. Itu elemen minyak. Okey. Yang kedua kita panggil herbal bath ataupun mandian herba. Mandian herba ataupun dalam bahasa Melayu dulu kita panggil mandi teresak. Mandi teresak tak saya. So ini adalah mandi menggunakan daun-daun herba. Itu yang kedua lah. Yang ketiga adalah kita pakai param pilis. Itu adalah kita pakai param pilis lah. Seterusnya adalah kita memakai bengkung yang ikat kat badan, dan akhir sekali kita bertungku. So ada 5 elemen yang mana kita dapati penting dan asas kepada tradisi Melayu. Termasuk bertangas tu masuk dalam mandian juga. Tangas dia pakai herba, bengkung, param, pilis. Ini yang Melayu punya, dan terbukti kesemua ni ada je punya impact dia, dan ada masa-masa yang kita kena buat. Pening dah ke? So far saya okey, saya faham. Kan pening kan terus ni. Tak, dia sangat mudah. Sebab semua-semuanya ada proses. Dan kalau tanya saya tadi, Zarin tanya apa yang wajib. Wajib ada, sebab kita nak peningkan kepala mak-mak. Dah PKP, pening pula tu kan. Mak kat kampung. So kita nak mudah je. Saya bahagikan elemen ini kepada 4 perkara. Pertama, barang wajib kita pergi ke summary tu. Barang wajib ni barang yang wajib ada ketika nak pergi hospital. Kemudian first barang wajib ke hospital. Kemudian barang wajib ketiga ada kat rumah untuk mak dan untuk baby. Senang macam tu. Sebab kalau kita cerita pasal tangan, pasal ni semua nanti confuse. Betul. Sebab kita nak praktikal je kan. So far okey Ada apa-apa pertanyaan tak? Okay, thank you so much. Puan Zarina kata pernah pantang sendiri anak kedua hingga anak keempat. Okay, thank you Puan. Dan boleh share lagi sebab tajuk kita hari ni adalah, apa tajuk kita hari ni? Barangan wajib semasa berpantang. Yes, betul-betul. So, boleh share, dan macam kita ulang tadi, mereka yang paling banyak share kita akan bagi hadiah. Hari ni kita bagi 3 hadiah. Yang pertama adalah bengkung ni. Bengkung 3 saat. Mudah saja. Selalunya kalau bengkung tradisional kita kena ikat. So yang ni mudah, kita zap macam tu je. Sepantas semudah 3 saat. 3 saat saja. So harga dia ni RM85. Hari ni kita nak bagi free je kepada penonton yang bertuah. Okay, yang share yang terbanyak kita akan bagi free sahaja bengkung ni. Dan 2 lagi kita bagi minyak tenang. Minyak ni memang favourite saya. Nanti saya cerita bila, sebab ini yang macam saya cakap tadi, ada 3 perkara lah yang perlu wajib ada. Wajib ketiga ke hospital, wajib ketiga kat rumah untuk baby, dan wajib ketiga untuk kat rumah dengan mak. Dan yang terakhir sekali ini Postmama. Yang ni apa Puan sebenarnya? Ini makanan lepas berpantang, moden punya. Dan rasa sedap dan berhasiat lah. Ni ada kajian research tau daripada UKM. So bukan ni makanan tambahan lah. Makanan tambahan untuk bantu ibu supaya lagi cepat. Kita ada banyak contoh makanan lain, tapi ni salah satulah. Dan hari ni boleh dapat percuma kepada mereka yang share banyak. So boleh share kat banyak dekat group, sebab kita nak kongsi dengan ibu-ibu yang tengah COVID ni macam mana nak berpantang ketika musim PKP kan, benda apa yang wajib ada. So lagi ramai orang tengok, lagi ramai orang dapat ilmu ni. Betul, saya setuju sangat-sangat. So boleh kita start tak?
untuk yang tadi saya beritahu. Yang pertama, barang apa yang wajib ada ketika ke hospital. Zarin kalau dah imagine. Okay, imagine. So kalau kata pergi hospital nak bersalin, Zarin nak bawa ke semua ni? Banyak ni. Barang apa nak masuk dalam beg? Bawa banyak-banyak pun tak tahu nak pakai yang mana satu nanti. Okay. So saya bagi tips yang mudah lah. Benda apa yang kena bawa ke hospital, barang baby tu wajib lah. Kita hari ni cerita pasal mak. Untuk mak sendiri, yang paling perlu ada adalah stokin pantang. Mana stokin pantang kita? Sebab apa? Dekat hospital biasanya kalau ada aircon tu memang sejuk lah. Kalau tak ada aircon pun memang ibu berpantang memang kena pakai stokin. Apa beza dengan stokin biasa, Zarin? So kalau yang ni dia macam tebal. Yes. Dia lagi tebal daripada stokin biasa lah. Betul. Dan kita panggil winter sock. Oh, winter sock. Sebab ini stokin daripada untuk winter yang musim sejuk. So dia lagi tebal pada biasa. So kalau rasa nak beli kat kedai-kedai overseas, cari winter sock. Winter tapi sock. kalau masuk kedai macam kita ni panggil apa? Stokin pantang. Stokin pantang. Sebab dia lagi tebal kan, lagi tebal. Yang itu yang pertama lah. Sebab di hospital biasanya tak lama, 1-2 hari je. Benda apa yang wajib ada? Yang kedua, selain pada barang baby, saya memang wajib bawa minyak. Jangan lupa. Sebab Zarin pernah dengar tak pasal rengit atau rengat? Tak pernah. Okay. Rengat ni adalah lepas kita bersalin, rahim kita nak mengecut. Jadi dia akan membuat kita jadi rasa sakit. Sebab kita punya hormon ni nak kecutkan rahim tu cepat supaya kita boleh berhentikan pendarahan lah. Tak banyak darah keluar. So masa puasa nak kecut ni, kalau anak pertama dia macam, dia punya puasa tu macam belon lah, dia senang lagi. Tapi dah anak ke-5 ke-6 ni, dia punya puasa tu dia macam susah sikit nak kecut. Sebab dia dah banyak kali kembang kecut kan. So bila jadi macam tu, apa jadi? Kita boleh mengalami sakit yang sangat-sangat sakit. Lagi sakit daripada bersalin. Yang ke bersalin, saya dulu bersalin tak menangis. Saya nangis sebab lagi sakit. So apa yang bantu? Minyak. So pastikan minyak-minyak ni ada dalam beg. Stokin minyak. Sebab kadang-kadang mak ni dia sibuk fikirkan anak. Dia lupa barang untuk diri sendiri. So dua ni penting. Yang lain ni sebab selalu kita duduk kat hospital hari pertama dan kedua, yang lain ni tak payah bawa lagi pun tak apa. Sebab selalunya yang ni kita buat dekat rumah je kan, berpantang di rumah nanti. Yes, dan kalau bawa pun saya akan bawa milk collector. Milk collector. Sebab baby dah start keluar susu. Dan kita pun dah start rasa tak selesa waktu dekat hospital. Jadi keluar susu keluar susu. Jadi kita perlukan milk collector ni lah untuk collect susu. So penting untuk saya jumpa milk collector ni masa anak keempat. Dia baru diinovasikan. Kira sebelum ni pun tak pernah pakai lah. Saya memang badan tak wujud lagi. Dia wujud tak silap saya dalam 5 tahun yang lepas. Dan bila saya pakai, saya suka sangat ni. Memang best friend saya sebab dia bantu collect susu dengan mudah dan tanpa stres. Sebab dia hanya lekat saja dekat beg, dia terus lekat dan terus boleh collect susu. Tengok dah banyak 3 ounce, dah 2 ounce. So kita rasa mudah, sangat-sangat mudah. So ini yang bawa dekat hospital. So saya ingat minyak tadi, stokin dan juga milk collector. So ada 3 barang yang penting lah. Saya tak bawa lah mandian herba, saya tak bawa lah tangas. Kadang-kadang kalau terajin pilis ni kecil, saya bawa. Pilis ni pada hari pertama sebab dia comel. Yang lain ni biasanya kita tak bawa banyak barang sebab kita barang baby pun dah banyak. Betul-betul. Tapi ni yang saya kata tadi, barang wajib ada. So far ada apa-apa nak tanya? So far saya tak ada, tapi penonton mungkin ada soalan kan tadi. Tengok soalan penonton ke? Okay, jom kita tengok jap. Okay. So soalan penonton, mari kita tengok tadi. Ada penonton tanya perbezaan berpantang ada anak dengan berpantang tanpa anak. Ini apa ni untuk dari saya Puan ke? Syukriah Sulaiman. Okey, ni pengalaman saya sendirilah. Okey, tak ada beza, sama je, cuma bila tak ada anak kita tak boleh nak menyusukan baby lah. Bila tak boleh menyusu, breast jadi bengkak, kita pun jadi stres. So apa buat? Kita pakai Cobis. Sebab pernah dengar tak? Cobis ni dia sejuk. So bila kita letak dekat breast, dia boleh kurangkan dia kurangkan bengkak dan sekaligus dia boleh kurangkan penghasilan susu sikit. Sebab saya Cobis tu. Saya Cobis. So memang Allah jadikan cantik. Kita tak payah pakai ubat-ubat canggih. Tak ada. Inilah paling canggih sekali. Kiranya pun memang satu dunia tahu benda ni, yang Cobis ni boleh bantu, boleh kurangkan bengkak
Tapi kalau kita pakai dalam tempoh yang lama, dia akan kurangkan pasiran susu sebab susu tak keluar. So itu dia punya dia punya perbezaan dia perbezaannya sebab penyusuan dia. Yang lain tu sama sebab kita masih lagi menjalani proses pantang yang sama. Mesti bertumpu, masih lagi berpilis, berparang, mandi herba semua buat macam biasa. Bezanya cuma part baby tu je lah. Yang lain semua okey, sama sahaja. Rezeki Puan Nur ni, rezeki tak ada, lengan dua-dua. Okey, computer effect Puan Fika tak ada ya. Memang kalis kobis ni. Okey. So kalau tak, kita ada orang pakai kita ada milk, kita ada yang panggil yang ice pack. Pun boleh pakai sebab ice pack ni ada dua, satu boleh untuk panas, satu untuk sejuk. Ice pack pun membantu untuk kita kurangkan bengkak susu. Itu kita cerita pasal susu nanti. Okey. Itu topik seterusnya nanti. So jelas je barang apa nak bawa pergi hospital. So ada tiga barang utama lah kan yang tadi. Nak tambah nak rajin mandi herba selalu saya tak bawa lah, susah nak mandi apa nanti tersumbat datang dari hospital. Ini saya bawa sebab dia kecil dan bilis ni untuk buang angin. Selalunya kat kepala. Dan pilih seksuri ni saya suka sebab kalau you tengah migraine pun, walaupun tak lepas besar dia, you migraine ke, you pakai pun rasa angin keluar. Dia boleh bantu lah. Dan dia tak meninggalkan kesan debu. So biasa pilih saya memang berdebu-debu jatuh kat baju. Yang ni tak, je kering dan memang best. Boleh cuba nanti nak bagi hadiah. Sebelum ni kan kalau macam pilis ni dia dalam bentuk serbuk kan, nanti kita kena bancuh. So ni sangat mudah. Modern. Pilis yang modern kan. Jari. Gitu. Okey. So kita dah settle kat hospital. Nak bawa lain. Pos mama ni pun boleh bawa untuk makanan, cuma kadang-kadang beg dah banyak. Jadi kita bawa beg banyak. Beg baby lagi kan. Baby lagi, beg mak lagi, sebelum lagi kain batik lagi. Allah, banyak sangat barang. So 3 dulu. Okey, kemudian bila sampai kat rumah, okey, apa yang perlu wajib ada? Banyak ni Zali ni. Saya rasa yang paling penting mungkin bengkung, betul. Okey, tungku, betul tak? Betul. So saya cerita dia punya sequence lah, dia punya aturan dia. Okey, yang pertama, Zalin bayangkan lagi mudah. Katakanlah kita dah balik rumah hari pertama. Apa yang penting biasanya kita first bangun tidur, kita akan mulakan dengan mandi herba. Okey. Mandi herba ni dia menggunakan daun, banyak jenis daun lah. Kita ada daun pandan, daun serai wangi, daun kunyit, daun nilam, daun mengkudu, daun semaru, limau pula, daun halia, cekur, jambu. Macam-macam. Tapi nak cari susah kan? Jangan risau. Kita sekarang ni dah ada banyak sangat yang dah siap dah, nampak ni. Dah siap kering, dah boleh pakai sahaja. Tak perlu nak masuk hutan cari lagi daun. Sekarang hutan pun dah tak nampak dah. So ini memang dah siap dah daun ni. Hanya perlu rebus, letak air panas dan pakai. Dan dia ada banyak jenis, dan dalam bentuk bunjut. Zari tak pelik kenapa ada banyak jenis. Ada bunjut, betul. ada Lepas daun ada macam ni, ada satu ni dalam bentuk secet kan? Dia bentuk secet ni, betul ke? Yang satu lagi. Ni dalam bentuk secet. So mana satu nak beli ni? Kalau sama mungkin dia ikut kita punya mana yang kita prefer lah kan Puan. Ikut kesenangan kita. So katakanlah macam ni macam teh. Tahu kan teh, kita ada teh uncang. Ni teh uncang tau. Dia dalam bentuk uncang. Teh sebut pandai. Ini teh dalam bentuk macam ni je. Maksudnya kita kena teh yang daun tu lah. Ini pula teh dalam bentuk bunjut. Okey. So teh yang bunjut macam ada penapis putih kain tu kan. Macam sup bunjut lah kan. Macam tu. Macam sup bunjut lah. Bijak. So nak pakai yang mana ikut masing-masing. Ada orang memang macam kita minum teh lah, dia memang nak tengok daun teh tu. Macam ada ibu pelanggan kami kata dia suka ni sebab dia nampak daun tu rupa macam mana. Ada yang satu dia pula tanah-tanah sebab dia kata nanti sumbat tandas dia. So dia nak yang dalam secet macam teh ni. Ni dalam bentuk secet lah. So dia lagi mudah lah kan. Nampak tak secet dia? Dia macam ni, boleh pakai 2 kali satu secet. Bau pun sedap. Okey. Dan last sekali memang dia kata dia nak bonjot. Bonjot dia suka macam so masing-masing. Semuanya memberi kesan yang sama. Dan mandian herba ni biasanya kita mandi 2 kali sehari. Macam saya pagi sekali, petang sekali, 2 kali sehari. Setiap hari semasa berpantang. Setiap hari semasa berpantang sampai 40 hari saya amalkan. Ini apa khasiat dia? Khasiat dia adalah untuk
tahan. Mandian herba kering ni tengok kebesaran dah. Kalau besar tu dia boleh tahan sampai 15 hari. Tengok kita pakai. Selalunya kalau yang pakai yang ini, apa saya buat, saya akan masuk dalam cerik. Tahu cerik? Tahu cerik sekarang semua pakai kowe je kan, water filter kan. Cerik pernah tengok cerik? Sempat lagi tengok. Saya rasa anak saya tak tahulah pernah tengok cerik ke tidak. So masuk dalam cerik, panaskan, lepas tu kita tapis keluar, and then kita biarkan dekat dalam cerik. Biasanya petang tu saya letak lagi air panas. So saya tak keluar dari cerik lah. So boleh pakai 2 kali lah, kali sehari. Kalau saya cerik, kalau saya rajin, saya masukkan dia dekat dalam peti ais lah. Macam teh uncang, kita nak pakai balik, masuk dalam peti ais. Lepas kita letak air panas, keluar balik dia punya herba. So ni tengok baju besar, kita ada yang besar dan kecil. Kalau yang ni boleh tahan lagi lama lah. Dia boleh tahan sampai 15 hari. Selalunya kalau 2 ni boleh pakai cukup untuk tempoh berpantang. Okey, apa kebaikan mandian ni? Pertama, dia menghilangkan bau hanya daripada darah. Kan kita keluar darah kotor banyak, ada keluar bau-bau tu, dia bersihkan badan. So kita rasa segar lah. Yang kedua, dia segarkan badan, menaikkan panakan. Kemudian dia keluarkan darah kotor, dia bantu kita keluar darah kotor, baiki urat-urat dekat dalam badan kita. Dan last sekali, mencantikkan tubuh badan. Part yang last orang suka. Betul. Sebab semua nak kembali kepada sebelum mengandung ni. So far okey ke semua? Yang ni boleh tengok ni. Lengat sakit. Okey Puan Zarina. So far okey. So kita sambung lepas mandi. Apa kita buat? Kita akan bertungku. Dia senang ya Zarin bayangkan, mula-mula kita mandi. Lepas mandi kita bertungku. Kita dah keringkan badan, kita baring, kita bertungku dengan minyak. Lepas tu kita pakai bengkung. Lepas kita pakai pilis, dah siap. Dia macam ada 4 step lah sebenarnya. Sebab orang bayangkan lah susahnya macam-macam kena buat. Tak ada. Kalau tahu memang senang, dan proses tu sebenarnya bila kita buat kita rasa best sangat. Kita rasa seronok, rasa macam rasa macam relax. So the next one adalah kita pergi kepada bertungku. Tungku ada banyak jenis. Kita ada tungku batu, kita ada tungku herba, dan ni tungku apa ni? Tungku elektrik kan yang ni? Pernah tengok tak tungku ni? Ni artis sama pakai ni. Cuba tengok sikit kat IG hati-hati baru bersalin tu. Ni tungku elektrik, jadi Swiss kat sini. Ini dia tak bagi hadiah lagi hari ni. Dia tak bagi free gift hari ni. Nanti kita minta dia sponsor. Tapi ini dah rupa tungku. Kalau siapa yang tak tahu macam mana rupa tungku, tungku elektrik yang ni. Tungku ni dia macam ada 2 jenis. Satu kita nak kuruskan badan menggunakan tenaga haba. So haba tu datang pada batu lah, ataupun datang pada tungku elektrik ni. Okey, saya letak sini dulu lah. Kedua, dia menggunakan herba. Haba atau herba. Herba ni bila kita pakai tungku herba macam ni. Tungku herba ni kita pakai steam. So ada 2 jenis bahan yang boleh bantu kita kecilkan kita punya rahim. Pakai herba macam batu ataupun pakai herba ni lah. So mana yang berkesan, semua berkesan. Janji buat je. Jangan tak buat. Kalau simpan je beli bawah katil, memanglah tak ada kesan. Pelik, kenapalah saya tak jadi macam seperti muda dulu. Memanglah tak buat. Dan teknik bertungku ni ada teknik tau. Ada teknik. Biasanya kalau orang datang, biasanya kita akan bayar macam servis, contoh macam Pantang Plus ke, yang ada orang yang boleh urut datang ke rumah. So dia akan urut, tanya je macam mana urut betul. Saya sebab dah 6 kali, saya dah tahulah. So macam saya pakai batu. Ni batu sungai. Cantik batu sungai ni. Ni batu tau Zarin. So saya buka. Okay. Ni siap baginya ni. Ni adalah batu sungai. Okey. Tada. Okey. So ni batu sungai. Batu sungai ni dia bantu kita. Kita letak atas dapur pagi-pagi. Masa nak mandi tu, selalu saya bakar siap-siap dah. Minta suami ke tolong bakarkan. Lepas mandi benda dah siap. Letak atas suat khabar, tak atas daun mengkudu, balut dengan t-shirt ke, balut dengan kain macam dia bagi ni, dah okey, boleh pakai. So dia boleh tahan lama. Dia memang kena letak daun ke macam mana? Dia letak daun sebab dia wangi. Best sikit lah. Letak suat khabar pun boleh kalau tak ada daun. So, saya memang banyak daun mengkudu. Memang letak daun mengkudu tu, bau daunnya bercencang dengan batu, memang sedap. So bila dah sudah, memang saya belajar dengan saya punya tukang urut. Dia kata lawan arah jam. Sebab awal-awal 3 hari awal ni memang orang buatkan untuk kita. Tapi janganlah sampai dia buat kita tidur je kan. Kena belajar jugalah sebenarnya kan. So dia urut biasanya start dengan perut, kemudian dia akan pergi ke peha, kemudian baru naik ke atas bahu, last sekali baru naik ke muka.
Itu biasalah yang tukang urut selalu buat. So untuk yang bertungku ni memang saya buat 40 hari tau. Hari-hari. Sepanjang hari semasa berpantang. Yes, dan saya buat 2 kali sehari. Memang sampai satu tahap memang perut ni kempis sangat. Berkesan lah bertungku ni sebenarnya. Yes, dan contoh so ada soalan ni daripada Puan Afikah. Dia tanya herba dalam tungku lecet ni tahan berapa lama? Perlu tukar tak? Yang untuk Matika ni tak perlu tukar, dia memang dah ada, boleh pakai. Yang kalau yang kita ada satu lagi tungku herba, yang ini memang ada expired lah, maksudnya dia boleh pakai dalam 15 hari macam tu. Lepas tu bila dah hilang bau, dah tak boleh dah. Ini steam, dia bukan panas, dia pakai steam. Nanti kita akan pakai herba tu untuk kecutkan lah. So bila tekan ni pakai herba tu. So dalam ni dia ada daun-daun tu lah kan. Bau dia kuat sangat ni, tapi memang sedap sebab kita pakai herba, dia lembut je. Dan yang ini lepas habis pakai masuk tupperware, masuk peti ais. Petang nanti steam balik. Masuk tupperware, masuk peti ais. Saya memang tungku 2 kali sehari. Dulu mana-mana, sekarang ni bila dah tahu khasiat dia, memang saya tak miss 40 hari tu. Memang betul-betul perut kempis. Dalam sejarah kempis betul. So memang penting ya kita boleh nampak bertungku ni dalam berpantang sebenarnya. Betul-betul. Sebab dia dapat mengecutkan ni lah kan, perut kita yang sebelum ni mungkin kembung. Besar baby ni kan. So kita dah settle tu sahaja untuk mak. So barang wajib untuk mak. Dan setelah sekali kita pakai bengkong. Bengkong. So kita ada bengkong begini, itu bengkong 3 zat ataupun bengkong tradisional yang kita ikat dengan tali. Nanti kita buat satu sesi khas untuk bengkong sahaja. So banyak sangat bengkong, sampai kat kedai pun confuse pilih yang mana. Betul, bengkong ada banyak jenis sebenarnya dekat pasaran ni. So kadang-kadang ada orang tak tahu nak pakai mana saja, sebab bersalin kan ada 2 jenis kan. So ada yang normal, ada yang Caesar. So betul. Kita kena ikut jenis bengkong juga kan, takut nanti tak sesuai dengan badan. Betul. Dan saiz bengkong banyak cara lah. Bengkong yang kita satu masa bengkong, tapi kalau nak mudah memang macam bengkong Nazoa ni lah. Dan lepas itu, lepas habis bengkong, kita pakai pilis. Okey, dan kita ada jadual. Boleh tunjuk jadual tadi tak? Kita boleh tunjukkan jadual berpantang. Dah 35 minit ya. Zalin tak perasan masa berlalu. So sebenarnya banyak lagi kita nak share sebenarnya. Banyak ni. Ni baru sikit ni. Okey. So ini dia jadual dia. Jadual ni tunjukkan bila kita nak mulakan proses-proses berpantang ni. Macam ni dia tunjuk memang tungku daripada hari pertama sampai hari ke-40. Kemudian dia ada kita pakai pilis pun sama. Pilis yang ni untuk yang kat dahi. Pilis kat dahi, param dekat perut ya. Confuse ya. Param ni macam lotion barut lah. Kena pakai sebelum kita pakai barut. Betul. Betul. Bengkong. Okey. Dan kalau zoom lagi boleh nampak kat situ. Kita mula pakai bengkong hari ke-5. Kalau ada Caesar lah. Kalau macam saya hari kedua, ketiga tu saya dah start pakai. Dan seterusnya kita tangas, jangan tangas awal-awal. Tangas ni dia pakai herba untuk bahagian bawah lah. Okay. Macam kita ada sini tangas moden ni kita panggil V-steam. Vagina V-steam lah, senang kan. Tangas ni kita pakai masa hari yang ke 24. Jangan pakai awal-awal. Dan jadi jadual je lah. Dalam jadual boleh tengok hari ke-24, hari ke-23 kita tak buat kerap lah. Tapi awal-awal ni memang kita tak buat lagi tangas ni. Tapi benda yang selalu kita buat, hari-hari kita buat adalah macam saya cakap tadi, mandi, urut dan pakai bengkong. Itu memang kita buat, dan pakai pilis tu memang hari-hari buat. So dah ada idea ke benda apa wajib, Zalin? Saya betul-betul yang saya nampak memang ada 4 lah kan. 4 ke 5 ni. 5 barang yang penting lah semasa berpantang ni sebenarnya. Okay. So last kali lepas habis kita dah urut, dah sedap, dah selesa tu, dah start lapar. So makanan pula. So kita nak makan lah. Yelah dah settle semua, kita nak makan. So tu dah datangnya post mama. Ataupun yang macam nak pakai yang ini pun, phytonatal pun boleh. Phytonatal pun boleh, post mama pun boleh. So post mama ni sama juga, dia kelebihannya dia ada madu dan kumar, bagus juga untuk untuk kita menyusukan bayi. Dan dia ada sikit herba lah. Herba dia dia ada kunyit, serbuk kunyit, and then banyak lah dalam ni. Yang saya suka dia ada cinnamon,
Dia ada glove, dia ada bahan-bahan semula jadi yang bagus untuk kecilkan rahim. So ini post mama ni selepas bersalin. Ataupun pakai yang macam phytonatal pun boleh. Dan lagi satu, bila kita makan makanan macam ni, kita senang nak pergi toilet. Sebab ibu bersalin ni masalah dia nak pergi toilet. Sebab kalau dia sembelit, bayangkan bawah tu luka berjahit, ada jarum semua, ada benang semua. Sekali kena teran pula, aduh sakitnya sampai kena buka balik jahitan tu. So makanan-makanan begini dia bantu jadi lancar nak bersalin. Lepas tu dia memang smooth je keluar. So tak ada masalah sembelit. So makanan suplemen ni ni makanan tambahan lah. So penting jugalah untuk ibu yang semasa berpantang. Sebab dia akan memudahkan proses. Dan ini adalah makanan berpantang daripada memakan. Lalu pernah rasa? Pernah. Saya suka bawang putih ni dengan serunding ni. Ini pendapat personal saya lah. Ini sebab masalah mak pantang ni dia bosan makan bersama je hari-hari. Ikan makan sampai dah tu ayam sup esok. Sama tu ayam masak black pepper je lah 44 hari. So ni makanan dia ada bawang putih goreng yang memang rangup. Biar lama 2-3 bulan masih lagi rangup sebab dia pakai bawang yang segar. Tabur je atas kita punya makanan. Ini pula adalah serunding halia. Sebab kalau nak makan halia saja tak sedap. Bila makan serunding halia ni keluar angin lagi dalam badan. So ini memang penambah selera lah kalau untuk ibu berpantang yang ni. Untuk siapa yang tidak berpantang pun boleh juga makan. Macam saya tak pernah berpantang lagi tapi saya suka makan serunding halia ni. Sebab memang sesuai untuk semua peringkat usia lah yang ni kan. Dan last sekali adalah yang tadi kita kata untuk mami kan. Sekarang kita pergi untuk baby. Apa yang wajib untuk baby? Macam saya memang wajib adalah minyak lah. Minyak untuk baby sebab baby ni dia memang cepat kembung perut. Dia memang cepat masuk angin sebab dia tak boleh burp sendiri. Dia tak boleh keluarkan angin daripada badan dia sendiri. So apa kesannya bila dia makan dia rasa kembung, nak cakap tak boleh, apa dia buat, dia nangis. Kita pula dah tahu nak kata tukar pampers dah tukar, nak kata menyusu dah kenyang, kita bagi lagi susu tapi rupanya ada angin dalam perut sebab dia tak boleh nak keluarkan angin tu. So saya jumpa minyak tenang ni masa anak yang keempat juga. So lepas jumpa saya panggil ni minyak kentut sebab bila bagi kat baby tu kentut je. So dia senang lah keluar angin. Dia senang dia keluar angin, dia kentut. So bila dia kentut banyak dia tidur lena. Sebab dia mudah keluar angin. Dan memang saya selalu pesan kat ibu-ibu yang ayah-ayah yang datang ke Tatih, standby kalau lepas ni tiba-tiba anak nangis malam, tak tahu sebab apa, tak tahu nak buat apa, datang ke Tatih cari minyak tenang ataupun minyak telon, apa-apa telon pun. Ni salah satunya. Dan pakai kat baby, boleh nampak baby tu kentut terus. Dan memang depan mata lah ada customer datang, dia sapukan ke baby dia, memang baby dia pun memang keluar angin. Tu macam wow, memang betul lah nama dia. So far okay semua ya. So kita dah settle dah kat sini. So kita ulang balik, kita ada hadiah untuk mereka yang banyak share. Kita ada 5 minit lagi je. Ada apa-apa lagi tak Zali nak tahu? Apa yang saya nak tahu? Benda yang paling last Puan rasa apa yang barang yang macam mungkin tak penting ataupun tak perlu sebenarnya semasa berpantang ni? Yang tak perlu bawa ke, tak perlu makan ke apa, tak perlu ada lah. Sebenarnya yang ni memang okey, cuma waktu pantang macam awal-awalnya memang kita banyak menyusu baby direct. So macam dari satu macam stroller ke apa tu kita tak perlu beli lagi lah. Sampai nanti bila baby tu dah besar sikit baru kita spend duit. Kalau betul ada bajet, memang kita beli yang ini yang utama. Baju ke, mainan ke, benda-benda macam tu boleh come lepas tu. Sebab yang utama adalah ibu dan bayi sihat dan rehat. Sihat dan rehat waktu berpantang. Dan last kali kita ada poster ni. Kita ada set suri lengkap untuk berpantang selama 44 hari. Khas untuk ibu. Yes. So boleh close up minyak kentut tu boleh. Nanti kita close up, kita bawa keluar poster dulu ke? Saya close up sikit hari ni. So ini adalah dia, boleh nampak ke? Ini tengah tunjuk ni tunjuk. Dia delay sikit. So ni adalah minyak yang saya cakap tadi.
Dan yang ini adalah minyak ni lah, boleh dapat kat semua butik tatih. Banyak juga minyak lain, tapi yang ni sebab saya pakai dan saya combinekan dengan minyak baby tatih. Minyak baby ke sini. Ni so minyak baby set suri ni saya combine dua ni. Ini saya pakai dekat urut badan, ini saya pakai dekat perut. Dua ni saya pakai memang nampak baby lebih tenang dan lebih relax. So bila baby tenang dan relax, kita pun tak stress. So dua ni lah. Satu minyak tenang jenama Ning Salma. Okey, yang ni minyak tenang Ning Salma, saya tunjukkan lagi dari dekat. Yang satu lagi minyak baby dari Set Suri. Okey. Untuk siapa yang nak tahu tadi kan, yang nak tahu jenama lagi dekat. So yang ni. Okey. Betul Puan Zarina. So kalau yang share hari ni nanti boleh dapat share yang terbanyak, nanti kita akan bagi. Cuba minyak ni. So saya recap balik. Tadi kita ada satu lagi package bersalin Set Suri kan. Boleh tunjuk balik tak? Okey. So package bersalin Set Suri ni dia ada yang macam saya cakap tadi lah, barang-barang yang wajib, cuma dia tambah lagi free gift. Dia bagi kita ada dia ada tungku, dia ada mandian, dia ada tangas, dia ada tungku untuk baby, ada minyak. So semuanya dah ada lengkap. Dan kalau tengok barang sangat banyak dan harga asalnya adalah 260, tapi dia combinekan semua jadi 199 sahaja. Ini pun menarik juga. Boleh untuk ibu yang tak tahu nak beli apa, boleh tak bagi satu yang senang je, saya nak ambil jalan je. Hadiah ni dah lengkap dah semua, nanti tambah token sahaja. Okey, ni jelas. Ini memang set asas lah untuk berpantang kan. Yes, betul. Dan yang paling penting. Yang paling penting. Dan kalau ramai juga ibu yang datang dekat tatih tanya bengkung apa yang senang sekali nak pakai, sebab macam saya cakap tadi, sekarang ni kita nak PKP berpantang seorang kat rumah. So kadang-kadang memang saya suka bagi bengkung Razowa ni, sebab pakai seorang pun boleh. Dia boleh pakai sendiri. Kalau bengkung-bengkung tradisional ni kena perlukan orang lain untuk bantu kita untuk pasangkan, sebab kena ketatkan kan. So yang ini kita boleh adjust sendirilah. Kita just kita tunjuk sikit kat sini. Kita just tunjuk. Okey, yang ini boleh pakai terus, pakai sendirilah tanpa perlu bantuan orang lain. So mudah. Tapi kalau biasanya mak-mak kat kampung, dia memang saya sendirilah. Saya memang suka bengkong tradisional. Bengkong moden ni saya akan pakai selepas dalam 15 hari baru saya pakai. So saya beli dua-dua. Tradisional sebab dia memang betul-betul ketat. Yang ini sebab saya mudah. Tapi kalau kita tak ada pilihan, memang kita berpantang seorang kat rumah, pakai ini pun dah membantu sangat. Jangan tak pakai, itu je. Mesti pakai. Dia punya pantang jangan tak pakai. So last kali yang makanan ni lah saya tunjuk, sebab mereka ni memang produk-produk berkualiti yang kita dah bawa masuk ke tatih. Dia ada Primama. Primama ni waktu mengandung. Biasanya Primama ni untuk orang yang selalu hemoglobin dia rendah, anemia lah waktu mengandung, dan dia ada kurma yang bantu tambah tenaga. Sebab ramai ibu-ibu kat sana yang mengandung mengadu letih, penat. So Primama ni memang membantu, dan saya sendiri pun sekarang tak mengandung pun setiap pagi saya ambil. Sebab dia sangat membantu saya bertenaga, rasa tak letih, rasa bersemangat. Ni Primama lah, bersemangat tu taklah, rasa tak letih lah. Dan Postmama ni jadi tambahan lagi, ada banyak lagi herba-herba yang bagus. Dia ada Kacik Fatimah kalau saya tak silap. Dan produk ni ada poster dia ke? So produk Postmama juga selalunya pakai untuk lepas bersalin. So boleh tengok kat situ. Zani tak sedar masa berlalu kita pun tak perasan. So dah 46 minit. So boleh kita wrap up lah, dah nak habis lah ni. So yang dapat hadiah nanti, yang paling banyak share ni, boleh ajak kawan-kawan kongsi. Ada okey. Dan last kali kita nak tunjuk lah, sebab ada yang tanya macam mana cara nak bertungku. So kita pasang satu video cara bertungku. Okey. So dalam tu memang ada banyak herba-herba yang bagus. Hanya perlu kukus sahaja. Lepas kita kukus, kita boleh
bagus lah. Dan bila tak pakai nanti, katakan dah habis pakai nanti, kita boleh simpan dekat dalam bekas dan masukkan dalam peti ais lah. Supaya dia kita boleh pakai sampai hilang bau. So maksudnya dia bukan untuk sekali pakai saja, dia boleh pakai at least dalam 3 kali lah kan macam tu. Ya, bergantung kepada kita. Ada yang memang pakai betul-betul je, steam betul-betul sampai pakai 15 hari pun boleh. Pagi petang sampai herbal tu dah tak ada bau lah. Okey, nampak mudah kan? Ini boleh buat sendiri, bandingkan batu ni macam berat sikit. So best hari ni sesi banyak boleh belajar. Banyak ke Zalin benda baru? Banyak benda baru yang saya belajar. Okay. Ilmu ni memang sangat sesuai untuk ibu-ibu yang tengah menunggu untuk bersalin ataupun memang tengah berpantang sekarang. So tips-tips ni memang harap dapat membantulah kan. Dapat membantu lagi ibu yang belum ada pengalaman berpantang. Betul. Dan kalau ada kawan-kawan, sebab ramai sangat sekarang dia yelah pergi hospital pun seorang. Kalau suami nak ikut, suami kena swab test. Lepas tu kalau dulu kan dulu ada mak teman, kakak teman, sekarang semua tak boleh. Memang kita keseorangan ke hospital nak bersalin. So barang-barang macam ni membantu kita untuk lebih confident lah, lebih rasa tenang. Sebab kalau mak stres, baby pun akan menangis dan tak bagus juga untuk baby. So kita harap info-info macam makanan yang sedap macam ni lepas bersalin, so boleh bantu mak-mak. Bengkung yang mudah, minyak baby, ni semua tip-tip mudah dan boleh share dengan kawan-kawan kat luar sana. Sebab bila kita bantu mudahkan urusan orang, nanti Allah tolong mudahkan urusan kita. Betul pula. Okay. So banyak dah hari ni, kita nak stop dah 45 minit. Okay, sampai di sini saja. Nanti boleh follow page kami, page Butik Tateh, untuk tips baby, tips baby dan ibu pada minggu depan. Sabtu Ahad kita cuti. Minggu depan kita akan ada live lagi. So jangan lupa share dan like video ni. Okay. Dan kita jumpa di next live. Okay. Bye semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.